Bila dapat tahu tu kira banggalah sebab dapat promosikan negeri Selangor ni dari segi fasilitis sukan yang ada kat negeri Selangor ni, contoh macam ialah kompleks sukan. Lepas tu kira dapat promosi lah dia punya macam bangunan-bangunan komersial yang ada kat negeri Selangor ni. Untuk Sukumar ni kalau boleh pelbagai sukan lagi lah daripada sukan-sukan yang utama ataupun yang prime kepada sukan-sukan yang barulah, contoh macam pickleball dan sebagainya. Okay, memang setuju laikan atlet untuk ni. The important is the discipline lah. So you follow the coach, follow the training, nutrition lah. Tidur, kena awal-awal, take a rest. Jangan lepas training pergi lepak sini, lepak sana. Then next day tak cukup tidur, cannot focus. More discipline is most important. Focus during training lah. That's why you can success the sports lah. Now the support, some must be from parents lah. So the parents support to children, children bring into the sports lah. Think will be success lah. Nowadays discipline is most important. Parents punya support kena ada lah. So that's why kalau parents bawa dia in a proper way, so they will follow the guide and then follow the coach, they can success until the national level. Yes, patut. Contoh macam e-sport, Selangor pun dia bawa dia punya team baru-baru ni Mobile Legend punya tu, yes. Memang patut diperkenalkan lah, sebab benda ni pun international pun diorang dah ada diorang punya player-player dia, so tak salah pun untuk involvekan sekali e-sport dalam Sukma. Okay, kalau dulu kita tengok game ni adalah sukan yang mana kita hanya membuang masa kan. Tapi sekarang trend dah berubah. So, yang mana online gaming ni ataupun game e-sport ni dah menjadi satu platform besar dalam global. So jadi tak ada isu. Tapi macam mana kita nak get involved dekat dalam tu. So apa dia punya strategi, macam mana kita nak lahirkan. So daripada semua lah, daripada state tu kita nampak talent daripada state masing-masing, dan dia boleh dikembangkan lagi untuk pergi ke international lah.